Sungai Tangkak di Kampung Seri Makmur ditangkap merekodkan bacaan paras air melepasi tahap bahaya. Berdasarkan laman sesawang Public Info Banjir, Kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS setakat jam 1.30 tengah hari 28 September, Sungai Tangkak mencatatkan bacaan paras air 4.17 meter melepasi tahap bahaya 4 meter. Paras air di sungai terbabit masih tidak menunjukkan perubahan meskipun tiada hujan ketika ini. Selain itu, dua sungai iaitu Sungai Kesang di Teluk Rimba dan Sungai Muar di Kampung Awat masing-masing ditangkap dan segamat sudah melebihi paras amaran. Sungai Kesang merekodkan bacaan paras air 3.29 meter melebihi tahap amaran 3 meter, manakala Sungai Muar 19.71 meter melebihi 19.35 meter. Sehingga jam 2 petang, trend di kedua-dua sungai ini menaik dengan taburan hujan sebanyak 1 mm tahap renyai.